Dulu, masa kau kecil, ada dua insan yang sanggup tak tidur malam semata-mata nak tengok kau lena. Ibu, dengan mata yang letih tapi masih tersenyum bila tengok kau terseduh. Ayah, dengan tangan yang kasar tapi lembut bila usap kepala kau. Sekarang kau dah besar, sibuk kerja dunia untuk cari rezeki, sampai kadang lupa dua insan tu takkan kekal selama-lamanya. Ibu dah makin senyap, ayah dah makin perlahan jalan. Tapi dalam hati diorang ada doa, ya Allah, lindungilah anak aku walaupun dia tak sempat jenguk terbalik. Satu hari nanti, bila rumah yang dulu bising dengan suara diorang, kau akan rindu bila rumah tu nanti jadi sunyi. Rindu bau masakan ibu, rindu nasihat ayah yang dulu kau anggap bosan je. Masa tu, air mata dah tak boleh ganti dah masa yang dah lepas. Jadi, sementara mereka masih hidup, baliklah. Peluk diorang, cium tangan ibu, genggam tangan ayah, dan cakap terima kasih sebab tak pernah berhenti sayang aku. Sebab bila diorang punya doa dah berhenti kat dunia ni, dunia kau pun dah tak sama lagi. Saya hanyalah seorang lagi pendosa. Saya tak sempurna. Assalamualaikum.